أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan sesi perbincangan kita untuk sesi yang ketiga ni. Setelah mungkin beberapa hari kita skip ataupun kita postpone disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan. Namun atas semangat cintakan ilmu dan semangat untuk mendapat pengetahuan serta ilmu yang baru, maka kita perlu untuk teruskan dan perlu untuk habiskan, insya-Allah. Semoga Allah memberkati dan merahmati usaha kita di dalam memahami sesuatu ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita sebenarnya. Baik. Pelajaran yang ke-22. Hikmah khusus poligami jika ia dipraktikkan secara betul, maka akan menjadi contoh teladan kepada orang lain, sekaligus menjadi sunnah hasanah yang mengalir pahala secara berterusan. Sabda baginda Rasulullah SAW, sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik lalu ia diamalkan selepas itu, ditulis untuknya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangkan pahala mereka, yakni pahala para pengamal itu sedikit pun. Sahih Muslim. Maka para pemimpin jemaah, persatuan, NGO dan organisasi serta para pewaris Nabi ini perlulah memainkan peranan penting secara praktikal bagi memulakan kembali sunnah poligami yang telah tenggelam lagi disalahfahami ini. Jadi ia merupakan sunnah yang besar lah, yang sebenarnya kalau kita dapat tunjukkan tauladan yang baik, generasi yang seterusnya akan mengikuti perkara yang sama dan saham pahala turut dirasai oleh keluarga tersebut. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya memang ramai je sebenarnya pasangan-pasangan yang berpoligami ni, hidup mereka ni harmoni sahaja. Walaupun ya tidak dapat dinafikan, mungkin orang kata apa, sedangkan lidah lagi tergigit, mungkin adalah orang kata bergaduhan, cemburu dan seumpama dengannya, seperti mana juga di dalam monogami, perkahwinan monogami. Tapi akhirnya apabila semuanya dapat dikawal dengan baik, semuanya dapat difahami dengan kefahaman Islam yang betul, maka insya-Allah semuanya akan menjadi baik-baik sahaja. Pengajaran seterusnya, hikmah khusus poligami adalah ia merupakan salah satu jalan keluar bagi rumah tangga yang kurang bahagia. Seorang isteri sahaja mungkin tidak dapat memperbaiki sikap suami yang negatif, umpama malas, panas baran. Namun, jika dua atau lebih isteri sama-sama bekerja, sama-sama memperbaiki suami, ia lebih efektif, insya-Allah. Seorang isteri sahaja mungkin merasa letih melayan karenah suami. Namun, dengan beberapa isteri, setiap isteri memiliki hari untuk berehat ketika suaminya bergilir bersama isteri yang lain. Hari rehat tersebut boleh digunakan untuk fokus kepada kerjaya, ibu bapa di kampung atau masa sesama muslimat. Seorang suami mungkin terpaksa berhadapan dengan sikap isteri yang negatif, umpama malas atau sikap nusyus, yakni derhaka.
menceraikan isteri bukanlah pilihan yang diinginkan, maka suami tersebut pun menikahi isteri lain, yakni berpoligami, dengan harapan dapat memberikannya ketenangan yang tidak diperolehi bersama isteri sedia ada. Jadi ini penulis memberikan satu contoh lah ataupun study case di mana mungkin ada keadaan yang dalam keadaan yang sebenarnya kahwinan pertama pun ataupun perkahwinan monogami saat itu pun merupakan kahwinan yang suam-suam kuku lah istilah dia. Maka masing-masing mengambil inisiatif yang lain, sama ada inisiatif tersebut datangnya daripada suami mengambil inisiatif, tak apalah, dia pun berpoligami dengan harapan dapat membantu, ataupun inisiatif tersebut diambil oleh isteri di mana dengan harapan bila beristeri bermadu satu lagi, maka madu dia akan take part ataupun take over beberapa segmen skop tugas ataupun seumpama dengannya lah. Itu sebagai gambaran umum lah. Baik, hukum poligami. So sebelum ni kalau kita ingatlah ataupun kita perasan, kita telah pun melalui dua fasa. Satu, pengenalan berkenaan dengan poligami itu sendiri. Kemudian yang kedua, dibincangkan berkenaan dengan hikmah poligami. So sekarang ni kita masuk skop yang ketiga, iaitu hukum poligami. Pelajaran yang ke-24. Sebenarnya terdapat 5 pendapat tentang hukum poligami. Yang pertama, poligami asalnya boleh, namun kemudian hukum ini dibatalkan, yang disebut sebagai nasikh wa mansukh. Bisteru kini ia haram. Yang kedua, poligami hanya boleh untuk para wali, yakni penjaga kepada anak yatim perempuan. Kemudian yang ketiga, poligami adalah sistem jahiliah yang dihapuskan oleh Islam secara bertahap-tahap. Ini sebagaimana sistem perhambaan ataupun disebut sebagai slavery. Yang keempat, poligami hukumnya mubah, yakni harus. Yang kelima, poligami hukumnya mustahab, iaitu dianjurkan. Dimaksudkan di sini, hukum yang dimaksudkan di sini ialah beberapa pandangan para ulama berkenaan dengan poligami itu sendiri secara asasnya. Poligami itu sendiri secara asasnya. So ada yang memang mengatakan ianya haram, ada yang boleh tetapi untuk specific person sahaja seperti wali ataupun penjaga kepada anak yatim. Kemudian poligami ini juga keadaan dia sebenarnya dibolehkan ataupun diharuskan itu disebabkan menaik taraf daripada sistem yang sebelum ni lagi teruk. Sistem perhambaan. Kan zaman jahiliah dulu perkahwinan ni unlimited. Bahkan selain itu juga adanya dalam bentuk gundik lah, dalam bentuk perhambaan dan seumpama dengannya. Jadi naiknya Islam, dia menghapuskan sistem-sistem jahiliah tersebut. Daripada tidak ada limit menjadi ada limit, iaitu sehingga 4 sahaja. Jadi itu perkara yang perlu kita faham lah. Baik. Setiap satu pandangan itu akan dikupas dalam pelajaran-pelajaran seterusnya. Kita akan mencari pendapat yang paling kuat, bukan berdasarkan nama ulama mahupun jumlah mereka yang menyatakannya, tetapi berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Seperti mana yang disebut di dalam surah An-Nisa yang bermaksud, kemudian jika kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya As-Sunnah. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik dan lebih pula elok kesudahannya. Pelajaran yang seterusnya, yang ke-25, ada yang berpandangan hukum poligami asalnya boleh berdasarkan ayat ketiga surah An-Nisa. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Jadi hukum ini kemudiannya dimansuhkan, yakni diminish ataupun dibuanglah oleh ayat 129 surah An-Nisa yang bermaksud, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Jadi di sini dalam ayat surah An-Nisa 129 ini menyatakan bahawa syarat adil yang ditetapkan dalam ayat ketiga surah yang sama adalah mustahil. Jadi ni yang penting ni. Dia adalah mustahil.
Apabila syarat yang menjadi kebolehan poligami adalah mustahil, maka hukum poligami itu sendiri menjadi tak boleh, yakni haram. Nampak? So ini pandangan ulama yang pertama tadi yang menyatakan kenapa poligami ni haram. Sebab apa? Sebab ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adanya unsur nasikh wal mansukh. Ini akademik sikit, tetapi apa nak senang faham ialah berkenaan dengan perkara tersebut, nak menyatakan dalam surah An-Nisa itu Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan seolah-olahnya nak berlaku adil tu ialah satu perkara yang mustahil pun sebenarnya. Maka ulama dia mendefinisikan ataupun menafsirkan akan perkara tersebut bahawa poligami itu sendiri maka hukumnya haram sebab keadilan tidak boleh berlaku. Okey, baik. Kemudian pelajaran yang seterusnya iaitu hujah ataupun pandangan yang mengharamkan poligami itu dijawab. Maksudnya pandangan ulama tadi tu dijawab bahawa keadilan terbahagi kepada dua jenis. Maksudnya keadilan yang mungkin difahami itu bukan secara literal ataupun yang kebiasaan difahami, tetapi secara akademiknya juga keadilan itu dibahagi kepada dua. Yang pertama, keadilan fizikal seperti pemberian nafkah dan giliran hari. Keadilan inilah yang dimaksudkan oleh ayat ketiga surah An-Nisa. Ia bukanlah sesuatu yang mustahil kerana dapat dihitung dan diagihkan mengikut hak setiap isteri. Keadilan rohani yang kedua adalah keadilan rohani seperti kecenderungan hati, kasih sayang dan hubungan seks. Keadilan inilah yang dimaksudkan oleh ayat 129 surah An-Nisa, yakni ia memang sesuatu yang agak mustahil kerana tidak dapat dihitung dan diagihkan mengikut hak setiap isteri. Jadi ada dua, satu keadilan fizikal, yang kedua keadilan rohani, di mana keadaan kedua-dua keadilan ini ialah berbeza. Keadilan fizikal adalah satu keadilan yang boleh diukur secara umumnya. Satu keadilan fizikal, satu lagi keadilan rohani. Keadilan fizikal ialah pemberian nafkah dan giliran hari. Jadi ini adalah satu perkara yang dapat dihitung, okey, yang dapat dihitung dan diagihkan. Manakala kalau keadilan rohani ini yang berkaitan dengan kecenderungan hati, kasih sayang, maka ini semua adalah mustahil untuk apa? Untuk dihitung. Nampak? Dia adalah satu perkara yang mustahil untuk dihitung. Jadi cerita dia di sini, apabila keadilan yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu kita tidak boleh fahami hanya dalam konteks rohani ini sahaja. Kita perlu faham sebenarnya konteks keadilan yang dimaksudkan di situ ialah dari aspek keadilan fizikal dan juga rohani. Okey, baik. Oleh itu, ayat 129 tidak memansuhkan ayat yang ketiga surah An-Nisa. Bahkan ia saling melengkapi di antara satu sama lain dengan merujuk kepada jenis keadilan yang berbeza, yakni keadilan yang dua itu tadilah, dua jenis itu tadi. Selain itu, perhatikan sambungan ayat 129 surah An-Nisa itu tadi. Okey. Jadi surah An-Nisa yang kita baca di atas tadi ada sambungan dia, iaitu janganlah kamu cenderung dengan melampau, yakni berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung. Maka daripada sini, sambungan ini memberikan tunjuk ajar kepada suami etika di dalam poligami secara langsung dan secara tidak langsung. Bahkan ia menjadi bukti bahawa ayat 129 tidak memansuhkan poligami, bahkan meneruskan pensyariatannya. Jadi itu antara rod ni hujah balas lah. Okey, hujah balas ulama yang menyatakan bahawa sebenarnya tidak ada masalah pun untuk berlaku adil di dalam poligami, tetapi keadilan tersebut perlulah keadilan yang boleh diukur, iaitu keadilan yang fizikal, yang berbentuk fizikal, bukannya dalam bentuk rohani. Okey, baik. Seterusnya, ada yang berpendapat poligami hanya dibolehkan untuk para wali. Yakni ini adalah merupakan pandangan kedua tadi itulah daripada 5 tu. Yakni penjaga. Wali yang dimaksudkan di sini ialah apa? Wali lah, bukannya wali songo ke ataupun orang kata apa,
wali yang ada karomah tu ke? Bukan lah, bukan. Ini yang dimaksudkan wali penjaga lah. Kan, yang menjaga anak yatim perempuan. Kerana salah satu daripada ayat Quran yang menyentuh tentang poligami memang ditujukan kepada para wali anak-anak yatim perempuan. Iaitu di dalam contohnya ayat ketiga surah An-Nisa. Dimulakan dengan, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim. Nampak? Dia dah digariskan di situ, perempuan-perempuan yatim. Yang ni apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan tersebut, yang ni perempuan-perempuan yatim tersebut, sebanyak 2, 3 ataupun 4. Kemudian, jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakaikanlah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Jelas di sini merujuk kepada apa yang terkandung di dalam pelajaran 27 ini. Untuk pandangan kedua, kenapa disebutkan poligami ini boleh diberikan kelonggaran ataupun dibolehkan kepada para wali yang menjaga siapa? Menjaga anak yatim perempuan adalah disebabkan memang terdapat pun kandungan di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa menyatakan akan perkara ini. Okey. Tetapi ada hujah dia, okey, hujah pendapat yang membataskan poligami kepada para wali anak yatim perempuan dapat dijawab. Maksudnya poligami ini sebenarnya bukannya terhad hanya untuk para wali sahaja, para penjaga sahaja. Bahawa hukum tidak diambil dari kekhususan sebab tetapi dari keumuman ayat. Justru sekalipun ayat ketiga surah An-Nisa dimulakan khusus merujuk kepada para wali anak yatim perempuan, hukum yang dibawanya tetap umum, bukannya khusus kepada para wali sahaja. Sebab dia umum kepada semua perempuan, baik yatim ataupun tidak. Sebab disebutkan dalam Al-Quran itu, maka berkahwinlah dengan sesiapa. Dengan sesiapa yang kamu berkenan dari wanita-wanita 2, 3 ataupun 4. Jadi kita dapat perhatikan bahawa manusia yang paling memahami Al-Quran, yakni baginda Rasulullah SAW sendiri pun tetap mengamalkan poligami sekalipun baginda tidak menjadi penjaga ataupun wali kepada mana-mana anak yatim perempuan pun. Kan? Betul tak? So memang betul lah kalau kita perhatikan. Oleh itu, lelaki boleh je berpoligami sehingga 4 isteri. Baik perempuan biasa ataupun perempuan yatim selagi mana dia bersikap adil. Dengan itu tertolaklah pendapat yang membataskan poligami kepada wali anak yatim perempuan sahaja. Nampak kan? Jadi pandangan kedua itu pun sebenarnya tidak tepat ataupun tidak betul disebabkan sebenarnya tidak terbataskan pun hanya kepada wali ataupun penjaga sahaja, tetapi sebenarnya merujuk kepada semua. Ayat itu umum. Okey. Dan bukannya poligami hanya boleh diimplementasi ke atas wanita penjaga yatim saja, wanita yatim saja, tetapi sebenarnya umum. Baik. Pelajaran yang seterusnya, pada zaman Rasulullah SAW terdapat beberapa sahabat yang pada awalnya memang memiliki lebih daripada 4 orang isteri. Okey. Namun apabila mereka peluk Islam, Rasulullah SAW menyuruh mereka mengehadkan hanya 4 isteri dan menceraikan baki yang selebihnya berdasarkan jumlah yang dibenarkan oleh ayat ketiga surah An-Nisa itu tadi. Baginda tidak bertanya sama ada isteri-isteri tersebut asalnya adalah anak yatim di bawah penjagaan mereka ataupun tidak. Bukti dia apa? Salah seorang sahabat yang dimaksudkan itu ialah Al-Haris bin Qais Al-Asadi, di mana beliau berkata, aku masuk Islam dan di sisiku ada 8 orang isteri. Lalu aku menceritakan hal ini kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda bersabda, pilihlah 4 di antara mereka. Dan ini merupakan hadis sahih Sunan Abu Daud.
Maka semua ini menunjukkan bahawa ayat ketiga surah An-Nisa tidak khusus kepada para wali anak yatim perempuan sahaja, tetapi umum kepada semua lelaki sama ada yang ingin berpoligami ataupun sudah berpoligami. Jadi jelaslah di situ berkenaan dengan perkara yang kita bincangkan ini. Baik, seterusnya. Ada yang berpandangan poligami adalah seumpama perhambaan, slavery. Kedua-duanya adalah sistem masyarakat yang sudah wujud sejak daripada zaman jahiliah lagi. Maka apabila Islam datang, kedua-dua sistem jahiliah tersebut ingin dihapuskan. Namun ia dilaksanakan secara bertahap agar umat Islam dapat menerimanya dengan selesa. Ini sebagaimana pensyariatan beberapa hukum yang lain, ia dilaksanakan secara bertahap-tahap agar umat Islam dapat menerimanya dengan selesa. Seandainya ia dilaksanakan secara tiba-tiba, tentu ramai yang sukar untuk menerimanya. Maka demikianlah sehingga zaman kini tidak ada lagi sistem perhambaan dalam Islam. Atas dasar yang sama, sistem poligami juga hampir pupus, di mana hanya minoriti umat Islam sahaja yang mengamalkannya. Oleh itu, orang dan apa yang patut diusahakan oleh kita ni umat Islam, khususnya pihak berwajib dan para ilmuwan, ialah menghapuskan sistem poligami sehingga ia tidak lagi wujud ataupun diamalkan. Bermaksud apa? Bermaksud sistem poligami zaman jahiliah itu perlu dihapuskan dan tidak lagi diamalkan pada saat ini. Jadi macam saya terangkan pada peringkat awal tadi, untuk pandangan yang ketiga ni, pandangan hukum yang ketiga daripada 5 ni, ada yang menyatakan bahawa poligami ini sebenarnya mengehadkan sistem jahiliah yang dulunya tidak ada had perkahwinan. Maka Islam datang, dia mengehadkan hanya merujuk kepada 4 wanita sahaja yang boleh dikahwini dalam keadaan satu masa yang sama. Jadi itu perkara yang jelaslah yang perlu kita fahami berkenaan dengan perkara tersebut. So memang betul lah logik kita pun, Islam ni dia datang, memang dia memberikan formula baru, dia berikan orang kata apa, the new of life, the way of life yang sebenar-benarnya, yang bagaimana cara manusia ini perlu meneruskan kehidupan dengan baik, semuanya terkandung di dalam agama kita Islam. Sebab agama Islam ni agama yang paling solid, yang paling benar, yang paling membuktikan segala perkara di atas muka bumi ini dan membenarkan semua keadaan yang akhirnya tidak ada alasan sepatutnya untuk manusia tidak menerima Islam. Sebab semua kandungan dan jawapan memang terdapat di dalam agama kita Islam. It's all about how we make a further study about Islam and try to learn and adapt in our life. So itu perkara yang perlu kita fahami. Seterusnya pada pelajaran yang ke-31, benar bahawa sistem perhambaan dan poligami ini sudah wujud sejak zaman jahiliah, akan tetapi tidak benar bahawa Islam ingin menghapuskan kedua-dua sistem tersebut. Apa yang benar ialah Islam tidak menyukai perhambaan, lalu membuka beberapa peluang agar hamba ini dimerdekakan. Jadi ia dijadikan amal kebajikan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, yang bermaksud bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermakannya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba-hamba yang abdi. Jadi di sini adalah asnaf lah, golongan-golongan
asnaf ataupun ibnu sabil yang sebenarnya merupakan satu privilege di dalam Islam. Andai kata nak berikan bantuan, berikan kepada mereka ini. Okey. Jadi Islam menjadikan amalan memerdekakan hamba sebagai satu bentuk penebus kesalahan, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan orang yang sengaja melanggar sumpahnya, yakni yang bermaksud di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dalam keadaan bersungguh-sungguh, lalu kamu bersumpah dan melanggarnya. Maka kafarahnya ialah yang pertama, memberikan makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa memberikan kepada keluarga kamu. Itu yang pertama. Benda yang kedua, iqabah yang kedua ialah kamu perlu untuk memberikan pakaian kepada mereka. Okey, kemudian yang ketiga, memerdekakan seorang hamba. Jadi ada 3 option yang boleh dibuat oleh pesalah ini andai kata dia melanggari apa yang dia sumpah, mengkhianati apa yang dia sumpah sebelum ini. Kemudian sesiapa yang tidak dapat menunaikan ketiga-tiga pilihan tadi, maka yang keempat, hendaklah dia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu ialah kafarah, penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah dan melanggarkan sumpah tersebut. Jadi ini antara perkara ataupun kriteria yang perlu kita faham, di mana Islam telah menggariskan sesuatu perkara dengan cukup teliti. Termasuklah andai kata ada kesalahan ataupun kesilapan yang kita ni manusia lakukan secara teknikal. Kan? Contoh macam sumpah itu tadi, benda tu teknikal. Tapi ada iqabah dia, ada hukum hakam dia apabila kita sendiri yang melanggari apa yang kita janjikan. Maka di sini nak ajarkan kepada kita bahawa Islam ni sentiasa membuka peluang hamba-hamba untuk dimerdekakan. Namun sehingga agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal berdasarkan firman-Nya, pada hari ini aku telah sempurna bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ini adalah ayat Quran dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikumul islama dina. Jadi 3 perkara yang terkandung di dalam Al-Quran ini yang menyatakan bahawa keadaan Islam telah pun sempurna, komplit, lengkap, perfect. Yang sebenarnya tidak ada menjadi alasan lagi untuk kita tidak beramal akannya. Termasuklah perkara yang melibatkan perhambaan. Sebab apabila hujung pengakhiran utusan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ini bermaksud telah pun bebas ataupun hilang sistem jahiliah dan juga sistem perhambaan. Dalam bahasa mudah dia ialah one of the biggest mission, antara misi yang besar yang sebenarnya kenapa diutuskan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah memang untuk membebaskan sistem jahiliah dan perhambaan. Maka kerana inilah tidak ada siapa yang boleh menjamin sehingga hari kiamat kelak bahawa sistem perhambaan tidak akan muncul semula kerana peperangan atau perubahan tamadun manusia. Justru peluang untuk memerdekakan hamba sebenarnya sentiasa terbuka. Seandainya sistem perhambaan muncul semula, kita tak tahu kan, andai kata sistem perhambaan ini muncul semula, tetap di dalam Islam indikator yang terkandung di dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, nas Al-Quran dan juga dalil sunnah Nabawi, yakni hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah pun digaris pandukan kepada kita, termasuklah bagaimana keadaan untuk membebaskan hamba-hamba, sama ada lelaki ataupun wanita. Sebab benda tu dah pernah berlaku sebelum ni. Jadi kalau anda kata berlaku lagi, keadaan yang akan datang, dah ada dah formula, dah ada dah jalan, dah ada dah cara
untuk kita buat perkara yang sama seperti mana yang dibuat pada satu ketika dahulu zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membebaskan hamba-hamba dan juga melepaskan daripada rantai-rantai sistem jahiliah. Jadi demikian juga dengan sistem poligami. Islam ini tidak pernah menghapuskannya. Seperti mana yang pandangan yang disebutkan tadi berkenaan dengan apa hazaf dan mansukh kan. Nasikh dan mansukh. Bahkan jika dibandingkan dengan sistem perhambaan, tidak ada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenci sistem poligami. Apa yang ada ialah ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendidik sistem poligami itu sendiri agar ia digunakan secara betul dan juga harmonis. Maka kesimpulannya di sini, sistem poligami masih sah ataupun valid di dalam Islam sehingga yaumul qiyamah, sebagaimana memerdekakan hamba sebagai amal kebajikan dan penebus kesalahan yang masih lagi sah sehingga hari kiamat. Subhanallah. Jadi penulis memberikan satu perumpamaan di mana keadaan yang sebenarnya terkandung di dalam Al-Quran, contohnya dari segi sistem perhambaan, ada wujud di dalam Al-Quran dan relevan sentiasa zaman berzaman. Walaupun sekarang ni tak ada sistem perhambaan. Tapi andai kata lepas ni ada disebabkan peperangan dan sebagainya, pun tak boleh menjadikan ianya sebagai alasan untuk kita tak tahu macam mana cara nak bebaskan hamba ni. Macam mana, adakah misi kita ni untuk membiarkan hamba? Tak ada. Sebab hakikatnya solusinya dah ada dah pun di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab dia relevan. Cuma kalau contohlah kita, orang kata apa, the details in the devils kan. Jadi kalau contoh macam berlaku isu semasa sekarang ni yang melibatkan pelarian Rohingya contoh. So adakah kita nak kategorikan mereka ini dalam kategori hamba contoh kan? Dan apakah yang boleh kita lakukan sebagai seorang Muslim, negara Islam seumpama dengannya terhadap mereka ni? Jadi secara ringkasnya di sini, yang pertama mereka bukan hamba, mereka pelarian. Yang kedua, kita perlu lihat kebanyakan majoriti mereka ni adalah Muslim, walaupun memang tidak dapat dinafikan banyak permasalahan yang berlaku apabila mereka datang ke sini. Tapi satu perkara yang perlu kita lihat antara punca ataupun sejarahnya ialah mereka ni sendiri ditendang keluar ataupun dihalau, dilarikan dan seumpama dengannya sehingga menyebabkan mereka ni sebenarnya tidak ada tempat berteduh. Maka apa yang Malaysia buat lah kan? Seperti mana juga negara Turki tu, Turki pula dia kena handle negara-negara Islam yang lain, Syria, Palestin seumpama dengannya kan. Kita ni sebab Asia kan, kita pula negara Islam, dia pula negara Islam, maka kita paling kurang mudarat lah. Sebab tu kita raikan mereka dan menyambut mereka untuk berteduh di bumi Malaysia ini. Walau bagaimanapun kan, walau bagaimanapun untuk orang kata apa, inisiatif ke depan, apa yang boleh kita buat ialah mungkin dari segi benda-benda teknikal ataupun sistem seumpama dengannya, undang-undang, agar perkara yang tidak diingini itu terus berleluasa kan. Dan kita sebagai netizen lah kan, sepatutnya jangan berlebih-lebihan kita halau mereka, kita palau istilah dia dan seumpama dengannya. Itu adalah perkara yang sebenarnya tak patut pun sebagai manusia sebenarnya kan? Sebagai orang Islam lagi lah kan. Paling habis pun kita cuba cari jalan lah macam mana boleh selesaikan, sebab akhirnya kita sama-sama yakin sudah tentu ada hikmah dia, dan sudah pasti ada jalan ataupun caranya yang boleh kita lakukan dalam usaha ini. Itu satu pandangan umum lah. Okey. Pelajaran yang ke-32, ada yang berpandangan hukum poligami adalah mubah, yakni harus. Ini merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di kedua-dua alam, yakni kehidupan monogami dan juga poligami. Tidak poligami sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah monogami, iaitu apabila baginda hidup bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha sehinggalah beliau meninggal dunia. Rasulullah juga pernah berpoligami, iaitu apabila baginda hidup bersama Aisyah dan juga para isterinya yang lain selepas Khadijah meninggal dunia. Oleh itu,
Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah poligami sahaja, tetapi monogami dan juga poligami kedua-duanya. Nah, itu hikmah dia. Oleh itu juga hukum poligami adalah mubah, yakni harus, di mana seseorang itu boleh memilih antara monogami dan juga poligami. Dan tak boleh juga kita menjadikan hujah ataupun alasan terutamanya untuk para isteri lah ataupun para wanita di luar sana dengan menyatakan bahawa saya nak memilih untuk kehidupan saya seperti mana Rasulullah dan Khadijah. Kalau anda kata abang nak berpoligami sekalipun, tunggulah saya meninggal. Tunggulah saya meninggal dunia seperti mana Siti Khadijah meninggal dunia. Jadi sampai tahap macam tu sekali. Pandangan saya itu adalah perkara yang tidak wajar lah, sebab kena ingat perkahwinan monogami ataupun poligami itu bukanlah perkara yang diminta oleh Khadijah. Khadijah tak pernah minta saya nak monogami kan. Saya nak Aisyah tak pernah minta yang saya nak kehidupan poligami kan. Tapi semuanya itu sudah tentu ditakdirkan. Qad Allahu ma syaa fa'ala. Yang paling hakikat itu kedua-duanya adalah merupakan satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan kepada kita sehingga saat ini. Okey, baik. Jadi boleh tak kita nak tentukan begitu? Jawapan ni tak boleh lah. Macam ada satu cerita dalam ketika cinta bertasbih kan. Pun ada juga satu slot ataupun kisah yang menceritakan tentang perkara ni lah. Isteri tu dia pilih, bakal isteri tu dia pilih dia nak berkahwin yang macam mana. Okey, maksudnya dia tidak mahu dimadukan. Okey. Jadi itu perkara yang sebenarnya berlakulah dalam suasana masyarakat kita. Kalau tanyalah mana-mana perempuan ke nak tak dimadukan, memang confirm lah mereka akan jawab tidak mahu kan secara umumnya. Okey, baik. Kita teruskan lagi pelajaran yang ke-33. Mungkin kita lajakkan sikit sebab untuk menggantikan sekali pada sesi yang lalu tu. Para ilmuwan telah membahagikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj dakwah baginda dan ayat-ayat Al-Quran kepada dua fasa. Fasa Mekah dan juga fasa Madinah. Fasa Mekah tiada ayat Al-Quran ataupun syariat khusus tentang poligami. Sama ada monogami ataupun poligami, maka ia terbuka kepada pilihan masing-masing ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memilih monogami pada era fasa di Mekah, iaitu Khadijah sahaja. Fasa di Madinah, surah An-Nisa yang mengandungi ayat tentang poligami, iaitu bermula daripada ayat yang ketiga yang kita baca sebelum ni itulah, dan ianya diturunkan sebagai wahyu. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami dalam fasa tersebut. Jadi hukum Islam tidak dianggap muktamad pada zaman awal kerana sedia diketahui syariat Islam itu diturunkan secara berperingkat, melangkaui ataupun menjangkaui tempoh 23 tahun. Ialah sepanjang 23 tahun kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan semuanya ada sketsa-sketsa wahyu yang diturunkan. Maka hukum Islam yang muktamad ialah pada saat Islam itu sempurna, Al-Quran tidak lagi diturunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada saat itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah poligami dan bukannya monogami. Yakni apa? Yakni pada utusan yang terakhir itu ataupun penyampaian wahyu yang terakhir itu ialah dalam keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami dan bukannya monogami. Baik, seterusnya yang ke-34. Ada yang berpandangan hukum poligami ialah mustahab. Yang ini dianjurkan. Ini adalah pandangan yang keempat lah daripada yang 5 tadi. Ini kerana Allah SWT menggunakan kata kerja perintah. Maka berkahwinlah. Di dalam ayat poligami itu. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga itu, yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja.
Maka apa jua yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita cuba melaksanakannya sekadar yang mampu. Justru hukum poligami ialah mustahab, yakni dianjurkan selagi mana suami dapat memenuhi syarat-syaratnya. Ini kena tengoklah, lihat bab syarat dan larangan poligami. Ini pandangan yang paling tepat di antara 5 pendapat yang ada berkenaan dengan poligami. Yang ni apa dia? Yang ni dia adalah merupakan satu hukum yang mustahab, yang ni dianjurkan. Okey. Yang ni dianjurkan. Seterusnya, terdapat perbincangan berkenaan hukum asal perkahwinan, adakah monogami atau poligami. Ia dapat diperincikan seperti berikut. Yang tadi tu maksudnya yang mustahab ni adalah pandangan kelima lah. Yang ni adalah pandangan yang keempat, yang kata harus tadi tu kan. Ini adalah harus, pandangan keempat. Empat daripada 5. Okay, so yang ni pula adalah pandangan yang kelima. Pandangan yang kelima daripada 5. Okay, baik. Jadi yang paling tepat itu adalah mustahab, iaitu dianjurkan. Okey, terdapat perbincangan berkenaan hukum asal, yakni pandangan pertama menyatakan hukum asal perkahwinan ialah monogami. Berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kahwinkanlah orang-orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Surah An-Nur ayat yang ke-32. Ayat di atas menyuruh orang-orang yang masih bujang ini untuk kahwin. Ia tidak menyuruh orang yang sudah berkahwin untuk berkahwin lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa hukum asal perkahwinan itu sendiri ialah monogami. Maksudnya mungkin dari segi stages ataupun stage peringkat. Daripada bujang itu pergilah kahwin dengan kahwin yang satu. Sebab dia by level. By level secara fitrahnya begitulah dia. Daripada bujang kemudian berkahwin. Berkahwin pula sinonimnya dengan seorang isteri. Okey, ada tak tiba-tiba daripada bujang terus kahwin kepada 2 isteri? Ya, jawapannya mungkin ada, tapi itu bukanlah kebiasaan. Okey. Pandangan yang kedua pula, hukum asal perkahwinan ialah memang poligami. Ini berdasarkan himpunan serta gandingan ayat yang ke-32 surah Al-Nur, surah An-Nur dan ayat ketiga daripada surah An-Nisa. Surah An-Nur menjelaskan kepada kita, dan kahwinkanlah orang-orang bujang lelaki dan wanita daripada kalangan kamu dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Jadi itu yang terkandung dalam surah An-Nur. Kemudian dalam surah An-Nisa pula, maka berkahwinlah dengan sesiapa sahaja yang berkenan daripada perempuan-perempuan 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Jadi berdasarkan kedua-dua ayat ini tadi, hendaklah lelaki ataupun perempuan yang bujang itu berkahwin. Akan tetapi khusus bagi lelaki, mereka ini berkahwin selagi mana sehingga maksimumnya 4 isteri. Maksudnya lelaki ini spesifiknya mereka boleh berkahwin lebih daripada 1 sehinggalah 4. Okey. Selagi mana mereka menepatilah syarat-syarat itu tadi. Jika syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka memadailah dengan seorang isteri. Sebab tu kadang-kadang kita kena hormat, saling hormat menghormati. Contoh macam ada keadaan lelaki tu dia akan jawab, ish tak naklah poligami, yang seorang ni pun susah nak jaga, contoh kan. Maka kita kena hormatlah dia. Dan golongan orang yang bila kita berhadapan apabila dia memang nak berpoligami, dia rancang nak berpoligami, dia bagi reason dia bagi sebab dia sebagainya, maka kita yang mungkin tak setuju dengan poligami ataupun kita sendiri ni mungkin rasa macam tak apalah, aku tak payahlah poligami contoh, pun sama juga, still kena hormat dia. Jadi konsep penghormatan ni apa tuan-puan kena faham. Umpama dia kalau contohlah kan, contoh kita ni bila dah graduate, kita dah graduasi kan. Secara umum bila graduasi kita akan
sama ada secure dapat kerja ataupun mungkin susah sikit, lambat sikit baru dapat kerja. Ada keadaan seorang lagi golongan ni yang dia tak kisah pun dia dapat kerja ataupun tak dapat kerja di bawah majikan, kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, sebab dia sendiri memang berusaha untuk berniaga sendiri. Dia memang seorang businessman ataupun entrepreneur ke apa kan. So menyebabkan dia apa? Menyebabkan dia bekerja sendiri, lebih selesa bagi dia. Dan orang yang bekerja sendiri, dia kena hormatlah dengan orang yang bekerja dengan majikan. Orang yang bekerja dengan majikan, sama ada kerajaan ataupun swasta pun sama juga, perlu respect ataupun hormat golongan orang yang golongan orang yang berniaga ni. Okay. So keadaan itu kena perlu saling menghormatilah. Barulah orang kata apa, kehidupan tu lebih jelas dan jernih lah istilahnya. Okay. Kemudian di antara dua pandangan ini, yang lebih dicenderungi ialah pandangan yang kedua, kerana ia merupakan himpunan dan gandingan kedua-dua ayat Al-Quran terbabit. Oleh itu, hukum asal perkahwinan dalam Islam ialah poligami. Poligami sebagai hukum asal perkahwinan merupakan pandangan beberapa orang tokoh agamawan seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, bekas Mufti Arab Saudi, dan Syekh Abdul Fattah Idris, pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Al-Azhar. Meskipun pandangan ini seperti janggal ataupun baru pertama kali dibaca, benar atau salah hendaklah dirujuk kepada penghujahan mereka. Jadi pandangan kedua tadi apa? Pandangan kedua tadi merujuk kepada hukum asal perkahwinan ialah poligami. Jadi ini adalah pandangan yang lebih rajih lah bagi pandangan beberapa ulama yang disebutkan tadi. Allah Ta'ala alam lah. Okay. Pun sama juga, mungkin ini agak akademik, tetapi sebagai pengetahuan umum yang boleh kita dapatilah daripada sini. Penjelasan tambahan secara lebih halus, ayat yang ke-32 surah An-Nur ditujukan kepada masyarakat, khasnya ibu bapa, untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih bujang. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wankihu al-ayyami minkum, dan kawinkanlah orang-orang bujang lelaki dan perempuan daripada kalangan kamu, ditujukan kepada masyarakat. Khasnya siapa? Khasnya ibu bapa, bukan kepada diri orang yang masih membujang. Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi menjelaskan, perintah di sini tidak ditujukan kepada satu orang, tetapi kepada banyak orang, iaitu para wali yang memiliki anak-anak lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Segerakanlah menikahkan mereka dan pemudahkanlah biaya pernikahannya sehingga mereka merasa terbantu. Ini merupakan tafsir Asy-Sya'rawi jilid 9 muka surat 597. Oleh itu tidaklah tepat jika ayat 32 surah An-Nur ini digunakan sebagai hujah monogami. Maksudnya monogami sahaja. Ini kerana ayat tersebut boleh juga merujuk kepada perkahwinan poligami. Sebagai contoh, apabila seorang isteri yang sudah berkahwin datang kepada ibu bapa untuk melamar anak perempuan mereka yang masih bujang sebagai isteri keduanya, ibu bapa hendaklah mempertimbangkan lamaran tersebut. Ini kerana anak perempuan mereka yang masih bujang itu termasuk dalam ayat 32 surah An-Nur. Baik, saya rasa itu sahaja untuk pembahasan hari ini. Alhamdulillah kita sudah pergi sehingga pada muka surat 52. Jauh lagi perjalanan kita, baru suku daripada perbincangan kitab. Namun kita akan cuba istiqamah insya-Allah. Sekarang itu sahaja kongsian saya pada kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.